Mungkin ada sebab-sebab juga kenapa Rafizi Ramli mungkin tidak senang duduk kerana nampaknya bukan hanya satu cabaran saja Datuk Seri Saifuddin Nasution, tetapi kemungkinan daripada Puteri Reformasi. Tapi saya tak faham. Puteri lagi dapat marah dia. Dia tak boleh dengar Puteri Reformasi dia. Memang ada masalah kan. Maybe ada senang. Tak adalah, bukanlah puteri lagi. Dia sekarang ni ada sindiran. Puteri Reformasi dah jadi reformasi, dah jadi reformati, sekarang jadi Reform Family. Oh, dia baru. Ini dah baru. Reform Family. Saya ditegur oleh pimpinan tu, dia kata no, parti ni Anwar Ibrahim yang punya. Betul, PKR tu stands for Parti Keluarga dan Rakan-Rakan. Itu daripada zaman Datuk Tun jadi apa dulu, jadi dasar dulu memang bantai kami macam tu lah. Dia kita tanya Naim. Naim setuju Parti Keluarga dan Rakan-Rakan. Maksudnya ini parti bukan parti rakyat. Ini parti Anwar. Saya kurang setuju dengan Wabi Afif. Saya rasa ni parti keluarga dan rakan-rakan. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ramai yang sindir. Ramai yang sindir hari ini. Hari ini kita ada 3 orang. Saya dan juga 2 panel. Panel yang pertama adalah Yang Berhormat Dr. Afif Bahardin. Dan tidak asing lagi lah. Dan hari ini istimewa sikit. Ada seorang lagi pempengaruh media sosial. Saudara Naim Brandish. Pemegang rekod paling banyak akaun ditutup oleh SKMM. Dia juga merupakan Exco Armada Nasional dan juga ahli jawatankuasa penerangan Bersatu Pusat. Jadi hari ini selamat datanglah Naim. Selalu kita orang 2 orang. Hari ini kita bertiga. Baik, terima kasih Datuk. Tapi saya pernah hosting. Pernah ya? Oh. So saya boleh compare lah dia, Tun dengan Naim. Di belakang-belakang lah. Nanti kita pian tepi lah. Ramai yang sindir, ramai yang sindir malam ni. Ramai sindir. Cerita paling hangat daripada seorang yang paling berpengaruh. Entah bila berpengaruh tak tahu lah kan. Paling berpengaruh di Malaysia dan di dunia, Nurul Izzah. Ramai yang sindir pasal pemilihan PKR. Oh. Banyak sebenarnya isu. Parti lama Naim. Parti lama Naim. Saya difahamkan bos dia Rafizi. Dulu. Dan parti dia lupa yang menjaga 3 orang anak-anak daripada bapa, mak dan juga anaknya. Dan Puteri Reformasi. Sejarah hitam. Ramai yang sindir Rafi. Sindir yang pertama kerana kawan Nabi itulah Menteri Formula yang cuti panjang sampai sebulan. Itu yang pertama tu. Walaupun dijanjikan oleh Presiden PKR untuk diberikan laluan mudah, tapi tak nampak mudah sangat kan. Itu yang pertama. Ramai yang sindir juga sebab dia boleh ambil cuti sebulan, lepas tu dia mengaku yang dia menguruskan hal parti. Dikala tarif Amerika Syarikat kenakan pada negara, dan waktu sidang khas dia tak ada. So ramai yang sindir juga, termasuk YB suruh dia berhenti. Saya suruh dia tak jawatan. Tak jawatan terus. Dan ramai yang sindir juga sebab sekarang ni Saifuddin nak gimana? Dan hari ni bila saya baca posting daripada Rafizi, dalam posting dia membayangkan seolah-olah dia hilang kepercayaan ataupun membayangkan ada masalah dalam pemilihan PKR ni, tak boleh nak dipercaya, dan dia memberi gambaran seolah-olah sistem ni senang kena hack dan mungkin ada berlaku penipuan. Maksudnya Rafizi sendiri tak percaya pada PKR. Macam mana tu Rafi? Boleh komen? Silakan dulu. Ya, komen dulu lah. Ini YB menjaga anak, ayah dan ibu. Dia permata pau. Saya rasa baru ni mungkin ramai yang baca lah statement saya
yang menggesa supaya Datuk Seri Rafizi Ramli meletakkan jawatan dalam konteks beliau sebagai Menteri Ekonomi. Kerana saya tak peduli pun sebenarnya sama ada dia nak uruskan soal parti ke, dia rasa tak nak campur urusan parti dengan ni ke. Jadi kita dah nampak prioriti dia di mana. Kalau dia sanggup bercuti sebagai menteri untuk uruskan soal parti, maksudnya dia tak layak untuk jadi menteri. Lebih pula lagi pegang jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Kerana akhirnya matlamat politik ni atau matlamat kita memegang jawatan ni sepatutnya haruslah untuk melaksanakan amanah demi rakyat. Itu tema Parti Keadilan Rakyat, demi rakyat. Tapi dia di tema Zain lah. Tapi dia kita tema kita boleh cuti lebih. Ikut suka aku, ni kajian kami, ikut kami akan nak buat macam mana. Sebab kita tahu sekarang ni isu yang paling besar isu tarif. Tarif ni isu baru kan. Isu kos sara hidup. Isu subsidi rationalisation, subsidi petrol, diesel. Yang mana dia sendiri heading, dia sendiri yang menjadi kepala kepada usaha kerajaan ini. Termasuk juga pelaksanaan padu yang dah jadi podah. Subsidi bersasar yang kita dengar sebelum bulan puasa itu, pesawah sampai turun berdemonstrasi lah di Putrajaya kerana isu-isu ini. Dia tak jumpa lagi T15 sampai sekarang tak ada definisi. Berapa bulan dah? Maha Kaya T15. Saya dah 3 bulan dah. Janji sebulan. Dah lebih pada tu. Lebih 3 bulan. Jadi semua ini adalah sepatutnya menjadi tanggungjawab Rafizi Ramli sebagai menteri untuk selesaikan. Bukan sahaja dia tak selesaikan, dia tak ada effort pun nak selesaikan. Dan saya cakap ni sebab dalam konteks dia boleh mengaku, hari ni kita tengok kenyataan dia mengaku dengan gambar yang viral, dia duduk dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat PKR dalam keadaan begitu sungguh tanpa rasa bersalah. Dia mengaku bahawa dia ambil cuti daripada jawatan menteri dia kerana nak menguruskan soal parti beliau, soal kedudukan beliau sebagai timbalan presiden. Kononnya nak turun berkempen balik ke peringkat kaum B. Kan saya kata kepala otak orang marah. Jangan. Awak dah jadi menteri, you are there. You have the power, you have the resources, you have the ministry, you have the machinery of the government untuk mobilize dan laksanakan apa yang perlu untuk selesaikan isu rakyat. Bukannya awak nak turun balik berkempen dulu, nak buat poster turunkan harga kereta. Tapi dia kata formula tengah berjalan. Tapi rakyat tak rasa. Dan rakyat tak nampak formula itu akan berjaya. Jadi sebab tu apa yang cuba dibuat oleh apa tindakan Rafizi Ramli baru ni, nak justify dia cuti tu kerana nak uruskan soal parti, saya rasa tak boleh nak justify lah. Sebab tu dalam statement saya sebut dengan jelas, kena ada menteri yang stabil. Stabil ni maksud saya bukan stabil dia duduk kursi tu tak jatuh. Stabil ni maksudnya dari segi mental dan emosi dia stabil untuk melaksanakan tugas. Dan memang dalam PKR ni memang dia dulu suka merajuk-rajuk macam ni. Ini kena tanya Saudara Naim lah. Saya kalau saya sebut nanti orang kata saya bias. Lepas ni kita tanya. Sebab dia memang block nombor saya daripada dalam PKR lagi. Sampai sekarang. Jadi kena tanya. Saya kena block Facebook dia. YB kena block nombor Twitter. Dahsyat. Jadi kalau nak tanya kena tanya Naim lah. Naim lebih maklum tentang Saudara Rafizi ni. Saya tak mau sentuh soal peribadi. Saya sentuh soal tanggungjawab dia sebagai menteri. Jadi pemilihan PKR ni kita pun tahu. Dia tiap kali pemilihan PKR ni dia memang akan ada drama lah. Dulu waktu saya dalam PKR tu, bila ada drama ni kita sangat positif. So kita kata inilah cara kita nak mempromosikan parti. Tapi sekarang dah jadi Perdana Menteri pun masih lagi ada drama seperti ini. Audit badan tanpa kepala. Ini antara komen-komen baru ni lah. Saudara Nik Nazmi kalah di Setiawangsa. Menteri full minister kalah. Timbalan Menteri Saraswati kalah di Tapah. Kemudian Timbalan Menteri seorang lagi yang agak popular juga lawan dengan Sanusi, kalah di Johor Bahru, Saudara Akmal Nasir. Dan juga Timbalan Menteri Sukan kalah di peringkat cabang. Semuanya penyokong Rafizi. Saya tak pasti sama ada mereka ni, sebahagian tu memang dilihat sebagai penyokong Rafizi lah.
Tetapi macam ada yang macam Adam Adli, saya tak tahulah dia sokong siapa. Tapi dia kalah di Melaka, di Hang Tuah Jaya. Timbalan Menteri Belia dan Sukan dengan Samsul Iskandar. Support. Samsul menang ketua. Dia menang, dia kalah Timbalan. Kalah Timbalan. Cuma nasib baik Pematang Power tak ada pertandingan. Boleh nak ada pertandingan juga. Tapi tak ada pertandingan. Jadi saya pun tak pasti sama ada betul ke Nurul Izzah ni kuat di Pematang Power, sebab kalau ikut parlimen dah kalah. Tapi peringkat cabang saya tak pasti. Sebab tak ada pertandingan. Parlimen 4-0 Saya pun biasa jadi timbalan ketua cabang dia. Waktu tu pun tak ada pertandingan sebab saya menaik diri untuk tidak bertanding. Di peringkat cabang saya jadi timbalan. Saya declare awal. Ingat nak claim ni. Saya memang masa tu tak ada pertandingan. Jadi dia pun tak ada pertandingan, saya tak ada pertandingan. Kita stop kat situ sebab kita tanya pada Naim tadi. Ya. Kita tanya Naim. Pandangan Naim bila Rafizi ambil cuti sebulan, dan pada pandangan kita memang tak bertanggungjawab lah. Tapi merajuk ni, kita nampak macam merajuk lah kan. Merajuk dan ambil cuti ni, adakah dia memang sifat Rafizi masa Naim berboskan ni? Mana ni bos? Bos. Ya, saya ada bekerja dengan Rafizi untuk beberapa tahun. Jadi saya memang amat kenali beliau lah. Sama ada beliau merajuk ataupun tidak untuk episod kali ni saya tak boleh pasti. Pasal saya dah lama tak menghubungi beliau. Malangnya tak sempat. Tapi boleh lihatlah bahawa peristiwa ni terjadi betul-betul selepas ramai daripada kawan-kawan dia ataupun faksi-faksi dia kalah di peringkat cabang. YB Afif ada sebut tadi, ketua-ketua cabang dia kalah, tetapi badan-badan dia menang. Jadi ramai yang kata, saudara Rafizi pun sendiri mungkin ada sebut, yang kata ada kemungkinan berlaku perkara-perkara yang tidak betul lah. Sama ada kesilapan ataupun memang dimanipulasi. Dia claim dua benda lah. Dia claim satu, dia kata ada masalah teknikal, kurang secure, seolah-olah memberi gambaran sistem ni boleh kena hack lah. Dan yang kedua pula yang dia bagi lampiran tu, seolah-olah macam ada benda data-data yang tidak regular, seolah-olah macam ada penipuan lah. Betul, dia ada berdasarkan kenyataan dia hari ni, dia ada attach ataupun lampirkan 2 laporan. Satu laporan tu lebih kurang 50 page lah, jadi saya tak sempat nak baca semua lagi. Tetapi berdasarkan summary-nya lah, kita boleh nampak bahawa dia nampaknya ragui lah keputusan pemilihan PKR. Dan berdasarkan laporan daripada external auditor tu menyatakan bahawa dia mahu app itu diaudit semula. Jadi nampaknya memang dia memang tidak setuju dengan keputusan ini. Jadi ada kemungkinan besar dia merajuk di situlah. Tetapi berdasarkan merajuk dia memang common saya susah nak sebut. Tetapi perbalahan ataupun pertikaian, pergaduhan dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang common lah, memang biasa. Memang dah biasa didengari oleh kami. Tetapi insiden kali ni saya tak boleh say for sure lah. Tapi akhirnya tadi kita boleh nampak lah ketua-ketua cabang yang kalah tu, diorang dah akhirnya mengakui bahawa diorang dah move on. So Nik Nazmi, Adam Ali semua bukan ketua cabang lah. Jadi sekarang ni nyawa politik mereka di dalam parti bergantung kepada pemilihan pusat. Dan kita boleh nampak ada pemilihan pusat juga. Mungkin ada sebab-sebab juga kenapa Rafizi Ramli mungkin tidak senang duduk, kerana nampaknya bukan hanya satu cabaran saja Datuk Seri Saifuddin Nasution, tetapi kemungkinan daripada Puteri Reformasi. Tapi saya tak faham. Puteri lagi dapat marah dia tak boleh dengar Puteri Reformasi ni. Memang ada masalah ya. Puteri senang. Tak adalah, bukanlah Puteri lagi. dia sekarang ni ada sindiran. Puteri Reformasi dah jadi Reformasi, dah jadi Reformati, sekarang dah jadi Reform Family. Oh, ini baru. Ini dah baru. Reform Family. Saya tak faham dia punya percaturan PKR ni Sebab kalau saya di kedudukan Rafizi pertama saya tak patut takut kan, sebab ialah badan kepala yang hilang kan. Badan masih ada. So badan lebih banyak daripada kepala. Jadi sepatutnya dia tidak perlu risau. Yang kedua, 3 penjuru. 3 penjuru dia boleh pecah undi. Jadi ada kemungkinan ialah
dia masih boleh menang macam pertandingan KJ lawan Toyo dengan Mukris. Tapi adakah kiraan saya salah? Yang difahamkan lah oleh kawan-kawan yang masih lagi dalam PKR bila dia orang cerita dengan saya. Pemilihan sekarang hari tu di peringkat cabang memang berlaku satu ahli satu undi. Kemudian setiap cabang siapa yang menang atau siapa yang dah menjadi jawatankuasa bahagian sebagainya akan dipilih sebagai perwakilan ke peringkat pusat. Dan mereka juga boleh menamakan. Cuma saya tak pasti number seberapa. I think dalam 100 lebih setiap cabang. Jadi dia punya jumlah perwakilan nanti di peringkat Kongres Nasional akan besar. Bahkan kalau ikut laporan daripada Setiausaha Agung PKR yang berhormat Fuzia Saleh menyatakan hampir 10,000 dijangkakan. Bahkan bila saya tanya further bagaimana nanti pemilihan di peringkat pusat akan berjalan, mana pada hari atau kongres yang akan berlangsung itu perwakilannya akan mengundi di sana. Mana there's no more physical ke pakai tablet ke online ke saya tak pasti. Tetapi saya difahamkan ada sebahagian yang akan online kerana mereka tak boleh nak fit in satu tempat untuk perwakilan 10,000. Jadi akan ada sebahagian akan berada di rumah, atau kalau di Sabah Sarawak tu sebahagian besarnya akan dikumpulkan di tempat lah, di dewan di negeri masing-masing. Jadi itu yang saya difahamkan lah. Jadi itu dia punya technical part. Cumanya menariknya untuk kita lihat adalah pencalonan ini dia berjalan pencalonan peringkat cabang dahulu. Selesai saja peringkat cabang, ketua-ketua cabang dah terpilih apa semua, dah ada keputusan, barulah pencalonan pusat dibuka. Jadi menyebabkan untuk, kalau dari segi strategi, orang yang nak bertanding di peringkat pusat, dia akan identify dulu. Dan atau kalau dia, bahasa mudahnya invest lah. Untuk make sure orang dia menang dulu di peringkat cabang, supaya nanti bila dia pergi ke peringkat pusat, perwakilan tu dah ada. Saya tak pasti tentang parti lain lah, tapi macam kita bersatu hari tu dia berjalan serentak. UMNO pun serentak. Pencalonan pusat dengan pencalonan negeri berjalan serentak. Jadi dia tak boleh fix. Dia tak boleh nak fix sangat. Mana dua-dua kena hantar tim lah. Dia kena buat serentak. Jadi maksudnya macam kita tengok bola quarter final tu lah, dia jalan serentak. Jadi tak boleh fix game. Tetapi PKR punya ni, itu yang menjadi so-called krisis kan ni. Atau ada berlaku riuh rendah ni. Sebab pattern tu, bila saya tengok sendiri keputusan cabang tu, saya cakap dengan kawan-kawan saya, termasuk jugalah macam kawan-kawan saya di Petaling Jaya dan sebagainya, saya cakap dengan mereka, saya kata kalau tengok ni, nampak bahasa mudah dia, orang Rafizi semua kena pancung. Nik Nazmi kalah di Setiawangsa, Ahmad Nasir kalah di Johor Bahru, macam saya sebut tadi lah. Dan kalau kita tengok isu yang mereka bangkitkan, badan tanpa kepala dan sebagainya ni, tadi Saudara Naim sebut, memang kita boleh nampak bahawa agak janggal untuk kata benda tu berlaku secara kebetulan. Nampak macam terancang. Tapi kalau ikut kita ambil laporan rasmi daripada semua, mengatakan audit dah dibuat, tak ada penipuan, tak ada apa semua. We take it at face value lah kan. Cuma menarik untuk kita tengok sekarang ni pencaturan dalam PKR. Kerana nak tak nak kita kena akui PKR sekarang paksinya adalah PMX, Datuk Seri Ibrahim. Dan saya sendiri waktu saya dalam PKR dulu, saya pernah ditanya soalan sama ada parti ni adalah pada pendapat saya pada ketika itu, parti ni siapa yang punya. Saya pun bagilah jawapan klise. Saya kata parti ni rakyat punyalah, ni perjuangan rakyat. Saya ditegur oleh pimpinan tu, dia kata no, parti ni Anwar Ibrahim yang punya. PKR tu stands for Parti Keluarga Darah Karakan. Itu daripada zaman Datuk Tun jadi apa dulu, jadi dasar dulu memang bantai kami macam tu lah. Cumanya sebagai parti paksi kepada Pakatan Harapan hari ini, walaupun jumlah kursi dia jauh daripada DAP, tetapi kerana PMX di situ, maka PKR ni menjadi teraju. Siapa pun yang nak menggantikan PMX, kerana selepas ni, okeylah, sekarang ni kita hidup dengan PMX sebagai Perdana Menteri. Kita pun tahu menjelang pilihan raya akan datang, umur dia dah mencecah 80. Betul. We have to talk about siapa selepas Anwar. Bahkan sekarang pun inilah pertikaiannya. Maknanya orang akan melihat kepada PKR, siapa yang PKR akan tawarkan.
unlikely Amanah yang akan tawarkan daripada Amanah untuk lead Pakatan Harapan. Tak mungkin. It has to be from PKR. Yeah. Jadi selepas Anwar, adakah Rafizi Ramli? Kerana kalau ikut hierarki, timbalan presiden adalah Rafizi Ramli. Jadi ini yang mungkin persoalan yang akan cuba dijawab dalam melalui pemilihan ini. Dia kita tanya Naim. Naim setuju parti keluarga dan rakan-rakan. Maksudnya ini parti bukan parti rakyat. Ini parti Anwar. Saya kurang setuju dengan Wabi Afif. Saya rasa ni parti keluarga dan rakan-rakan. Bukan parti rakyat. Kalau kita lihatlah presidennya Anwar Ibrahim. Isteri dia adalah pengerusi Majlis Penasihat PKR. Anak dia pula sekarang adalah naib presiden dan juga Majlis Pimpinan Negeri Pulau Pinang. Lepas tu kemungkinan bakal timbalan presiden kalau dia menang lah dan kalau dia dicalonkan. Jadi nampaknya memang keluarga Anwar Ibrahim memang kawal habis lah parti ni. Dan kalau bukan keluarga dia pun banyak daripada kawan-kawan ni yang dah lama dia. Yang tu kita boleh tahu lah seperti tapi ramai kawan lama dia dah tinggalkan Nasution. Seperti Wabi Afif lah. Jadi itulah. Tapi bagi saya sekarang YB Rafizi, bagi saya sekarang dia dalam bahaya. Saya rasa dia sangat dalam bahaya. Pasal kalau sebelum kalaulah dia bertanding dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution, bagi saya dia boleh menang dengan sangat mudah. Tetapi baru-baru ni kita lihat kawan-kawan dia ramai yang kalah. Dan sekarang ni kita boleh lihat hari ni sahaja berapa ramai pimpinan PKR semua kata dia orang sokong Ini bukan wayang. Nurul Izzah. Ini bukan wayang. Ini betul-betul. Bukan cobaan. Saya tak pasti. Kalau Nurul Izzah tak bertanding ataupun dia tarik diri nanti, maksudnya wayang lah. Tapi kalau dia betul bertanding, saya rasa memang wahyu daripada presiden tu sangat jelas lah. Saya punya pandangan, saya rasa macam wayang. Jadi sebab itu, pertama pandangan saya lah. Perlu ada pertandingan. Sebab kalau betul lah, ini betul-betul bukan cobaan. Maksudnya kita nak tengok daripada segi Rafizi dan Nurul Izzah, siapa yang betul-betul mendapat sokongan daripada grassroots. Cuma saya risau wayang. Tiba-tiba dibuatnya di hujung-hujung nanti dia tarik diri kan. Jadi kan lebih baik Datuk Saifuddin pun ada terlibat sekali dalam pemilihan ini. Betul ke pandangan saya ataupun memang ini real? Sebab tu tadi bila sebut, yalah dua-dua menyebut tentang parti keluarga dan rakan. Saya ambil ke belakang sikit lah. Saya cuba analyse apa dalam pemikiran Datuk Seri Anwar sebagai presiden, apa yang dia nak buat untuk parti. Sebab ni penting. Maknanya untuk menjaga kepentingan PKR dan juga kepentingan Anwar Ibrahim. Apa kesilapan Azmin Ali dan juga Datuk Seri Azmin Ali sebagai timbalan presiden PKR dan juga kesilapan Datuk Seri Rafizi Ramli sebagai timbalan presiden PKR? Sebagai orang UMNO saya tak tahu. Kesilapan mereka yang saya nampak lah, sebagai timbalan presiden, mereka gagal untuk meyakinkan Anwar supaya meletakkan Nurul Izzah sebagai dalam kedudukan selamat. Maksudnya timbalan. Sebab waktu Azmin Ali jadi timbalan presiden, dia tak carry Nurul Izzah sebagai naib presiden. Okey. Dan Rafizi Ramli juga menjadi rival kepada Nurul Izzah, yang mana Rafizi Ramli dilihat outshine Nurul Izzah. Okey. Datuk Seri Anwar ni timbalan presiden dia tak main dua orang je. Azmin Ali, Rafizi Ramli. Dua-dua dia gaduh. Bukan ke dulu saya nampak Nurul Izzah, KJ, Rafizi duduk semeja? Naim setuju? Yang tu saya rasa wayang. Wayang. Jadi maksudnya Naim setuju dengan pandangan Datuk Afif. Sebenarnya kedudukan timbalan presiden ni tergantung kepada sejauh mana mereka boleh secure kedudukan Nurul Izzah. Bagi saya tidak. Dia macam ni, dia sebenarnya yang dia nak adalah Anwar nak tentukan siapa ganti dia. Waris dia. Dan kita dah tahu dah Anwar nak siapa. Anwar nak Nurul Izzah. Tak payah bincang lah. Tak payah bincang. Dia tak kisahlah Rafizi ke Saifuddin Nasution ke, bahkan tiba-tiba Tengku Zafrul pun katanya nak dibawa masuk dalam PKR. Ini semua hanya untuk secure kedudukan Nurul Izzah. Itu sahaja. Pada saya lah. Bagi saya tak tolak kemungkinan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu untuk Nurul Izzah ganti dia selepas ini. Tapi berdasarkan observation saya ataupun berdasarkan pemandangan saya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tak rasa dia akan bersara tak lama lagi. Dia sekarang ni sedang berlari-lari di parlimen, sekarang ni tengah travel satu dunia. Jadi bagi saya sebenarnya dia memang sayang pada Nurul Izzah. Dia memang mungkin nak Nurul Izzah terajui parti satu hari nanti. Tapi saya rasa apa yang dia buat sekarang adalah dia nak pecah dah perintah. Dia nak pastikan bahawa
tak ada satu-satu sosok di dalam parti itu yang boleh mengatasi dia. Jadi bagi saya dia dah nampak Rafizi Ramli ni sebagai satu threat, sebagai satu ancaman kepada dia, jadi dia kena bunuh. Bagi saya itu juga salah satu sebab kenapa dia tak nak cakap bunuh, tapi mungkin ada berselisih dengan Datuk Seri Azmin, dengan Tan Sri Khalid Ibrahim dan sebagainya. Jadi bagi saya kemungkinan Datuk Seri Rafizi Ramli telah menjadi terlalu popular di dalam parti lah, bukan di kalangan rakyat. Jadi oleh sebab itu dia perlu pancung cepat-cepat. Kalau tak, takut nanti tak sempat dia jadi Perdana Menteri kali kedua. Dah kena pancung lah, ada move untuk tukar. Pasal dia dah tunggu lama untuk jadi Perdana Menteri. Bahkan mungkin juga apa yang Naim sebut tu, kalau kita perhati waktu pemilihan lepas PKR, memang Rafizi Ramli pernah keluar satu statement mengatakan bahawa time Anwar ni is up already. Kononnya berdasarkan survey dia lah. Survey dia suka telefon orang kan. Kononnya berdasarkan jadi sebahagian daripada dapatan daripada kajian itu menunjukkan kononnya Datuk Seri Anwar ni dah tak ada pengaruh. Maka untuk menang pilihan raya susah apa semua. Dan Rafizi guna tu dalam kempen pemilihan yang lepas. Makin menarik ni. Kita hentikan di sini sebab makin panas, makin menarik. Nanti kita sambung lepas ini, kita tengok antara Nurul Izzah dan juga Rafizi, siapa yang lebih bagus, siapa yang sebenarnya tak bagus pun tapi pilihan Anwar. Ramai yang sindir. Sambung selepas ini.